Ini production baru yang boleh lompat. Boyjan kenakan hujan panas, not for sale. Ini adalah R&D dari 2020. Boyjan dah dikenali untuk R&D barang. Acik, kelebihan Jati apa? Ni. Kenapa Boyjan hujan panas kan? Kita nak tengok, anda kata kan Jati ni tahan banjir, betul? So metal ni tahan ke tak air? Sepan dia busuk tak kalau kering? Itu sebabnya perlunya Boyjan R&D. Kalau kayu Jati, kenapa orang suka? Sebab rumah-rumah orang banjir tak kisah. Kalau banjir tak payah nak alihkan perabot. Sebab Jati tahan air. Tapi adakah material luar dia ni tahan air? Adakah tak busuk? Itulah Boyjan buat kajian dari dulu. Sebab tu kalau tengok depan gudang Boyjan, kenakan hujan panas, tak rosak. Itulah kelebihan Jati. So mana yang tak tahu Jati ni kenapa orang suka? Sebab dia tahan banjir, tahan air.